وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum geng, selamat kembali ke Andy Izaki Channel. Kodia dalam segmen cerita seram seria. Dalam gelap suara berbisik, langkah perlahan, bayang pun menjerit. Cerita lama kini dibuka, Andy Izaki bawakan kisah tak terduga. Eyes closed tight, yet I see the gleam. Haunted by faces that invade my dream. Cerita seram seriau, kod dia. Bila malam mula bicara, berani dengar jangan tegur dia di belakang. Cerita seram seriau, yeah. Okey geng, apa khabar? Aku harapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera di samping keluarga tersayang. Kepada yang baru hadir kat sini dan kepada yang telah hadir tapi belum subscribe lagi, ringan-ringankanlah jari-jari anda untuk menekan butang subscribe, like, comment and share dan hit bell notification untuk sebarang maklumat daripada Andy Izaki Channel. Jadi, jom ramai-ramai kita pakai ikut aku lah. Ikut siapa lagi kan? Ikut aku. Ikut aku, kita selusuri perjalanan cerita seram seriau yang pertama. Nama aku Nur. Aku adalah seorang isteri, ibu dan aku juga adalah seorang wanita yang pernah menjadi mangsa dendam yang paling kejam. Cerita ni dah lama berlaku, lebih kurang 10 ke 11 tahun yang lalu. Masa tu aku baru berkahwin. Aku terus berkahwin dengan seorang lelaki yang aku pilih sendiri. Alhamdulillah, pada awal perkahwinan kami semuanya indah-indah belaka. Walaupun hidup kami sederhana, tapi aku bersyukur dan aku dapat rasakan aku dah capai segala-galanya, iaitu cinta, keluarga dan masa depan yang bahagia. Tapi sebenarnya aku silap. Orang-orang tua-tua dulu selalu berkata, jangan terlalu yakin dengan kebahagiaan yang kita miliki sekarang. Jangan kita selalu menyangka yang hujan tu akan panas sampai ke petang. Aku mula jatuh sakit, badan aku lemah dan emosi aku tak stabil. Dan yang paling pelik, keadaan dalam rumah aku. Aku rasa lain macam, seperti ada yang tak kena dalam rumah aku. Selepas aku melahirkan anak yang sulung, anak kecil aku ni selalu menangis pada tiap-tiap malam tanpa sebab-sebab. Tengah-tengah duduk tidur, tiba-tiba masalahnya suami aku sendiri pun mula berubah. Dia dah jadi cepat panas baran, cepat naik tangan. Yang tu yang aku tak boleh tahan. Sedangkan dulu dia memanglah seorang lelaki yang paling berlemah lembut dengan aku lah. Mula-mula aku ingat ni cuma adalah tekanan. Biasalah, dugaan orang kata, ataupun ujian dalam rumah tangga. Walaupun sebab kami pun masih baru kan. Tapi bila dah lama-lama sangat aku berhadapan dengan situasi yang sedemikian, aku rasa seperti ada sesuatu yang mengganggu kehidupan berumah tangga kami. Seperti ada sesuatu yang sedang memhatikan setiap gerak-geri kami dalam rumah tu. Dan yang pastinya, yang memahati tu bukan manusia. Sebab dalam rumah tu hanya ada aku, suami aku dan anak aku. Sekali-sekala aja mak ayah aku dengan mak mentua aku main rumah. Dan bila aku dah tersedak macam tu, aku jadi macam ingin mencari punca dan sebab kenapa keadaan aku jadi macam tu. Aku imbas balik sejarah-sejarah silam aku, kenangan-kenangan aku yang sebelum aku berkahwin. 4 tahun sebelum aku berkahwin, aku ada seorang bekas kekasih lah. Sebelum aku kahwin tu, aku ada seorang kekasih masa di tempat pengajian tu, sebelum aku kenal suami aku yang sekarang.
dah 4 tahun jugalah kami berkenalan dan bercinta. Orang kata cinta, walaupun orang anggap cinta monyet, tapi aku dah memasang impian untuk bersama dengan dia, bekas kekasih aku ni. Orang kata apa, kalau boleh tu sampai ke jenjang pelamin lah kan. Tak nak lah cinta tu berakhir macam tu je kan, tanpa sebarang ikatan. Tapi kita kena percaya dengan jodoh. Makna kata jodoh aku bukanlah dengan bekas kekasih aku ni. Allah dah tentukan jodoh aku dengan orang lain. Okey, kami putus macam tu saja. Jadi aku sangkakan itu satu putusan yang dia terima dan aku pun terima, and kita move on sajalah kan. Jadi aku teruskan hidup aku macam biasa. Tapi aku silap. Rupa-rupanya bila aku selidik, nampaknya dia berdendam dengan aku. Nama kekasih aku yang dulu adalah Zahir. Rakan-rakan di tempat pengajian aku banyak yang beranggapan Zahir ni sebagai seorang yang kuat agama dan lelaki alim lah. Tak terkecuali pandangan mata aku. Daripada tutur kata dia sangat lemah lembut, sentiasa orang kata apa, merendahkan diri dan sentiasa menghormati orang lain. Dan disebabkan Zahir ni mungkin dia berilmu dalam bidang agama, jadi dia mudah didekati, termasuklah aku. Tapi siapa sangka di sebalik wajah yang penuh keimanan dan nur yang suci itu tersemat dan tersimpan satu dendam hitam yang teramat busuk. Walaupun Zahir ni kenal suami aku melalui media sosial saja, tapi itu pun dah cukup untuk Zahir memulakan kerja kotornya. Dia telah hantar sesuatu kepada aku, iaitu sihir. Aku tak pasti melalui siapa sihir tu dihantar, tapi apa yang telah dia buat tu cukup untuk membuatkan aku menderita siang dan malam. Dan dalam diam juga dia cuba untuk menghancurkan aku dan keluarga aku. Yalah, lelaki mana yang mampu terima kenyataan apabila melihat kebahagiaan wanita yang disayangi menjadi hak orang lain. Tak semua lelaki yang dapat terima kenyataan tu. Okey, pada mulanya aku pun tak percaya benda-benda karut macam ni. Dan aku pasti hampa pun takkan percaya benda-benda macam ni. Tapi bila aku sendiri rasa tubuh aku bukan milik aku, macam mana tu? Yalah, bila fikiran kau kosong macam kabus, kau akan percaya semua tu. Sebab satu malam ketika aku sedang tidur, aku bermimpi Zahir datang dalam mimpi aku. Wajah dia penuh marah, mata dia merah, dan dia berbisik sesuatu. Aku dah kata kau takkan bahagia tanpa aku. Bila aku tersedar, badan aku berpeluh basah. Dan ketika itulah anak aku menangis tak berhenti. Dan pada masa yang sama juga aku tahu, demi suami aku, demi anak-anak aku, demi aku sendiri, aku kena lawan. Okey, lepas malam tu, mimpi tu hadir lagi dengan wajah Zahir yang aku sendiri tak sanggup nak ingat. Dan ketika itu aku mula sedar aku tak boleh duduk diam lagi, sebab rasanya dah terlalu lama kot aku biarkan diri aku menjadi mangsa dan dendam orang lain. Kalaupun bukan demi aku anggap aku berjuang ni untuk anak aku, untuk suami aku dan rumah tangga aku, yang aku rasa semakin hampir punah oleh angkara benda jahat ni. Ya, untuk pengetahuan hampa semua, aku mulakan dengan ikhtiar biasa, iaitu aku perbanyakkan solat wajib dan sunat. Aku amalkan doa-doa yang zikir-zikir yang sepatutnya. Tapi makin aku dekatkan diri aku dengan Tuhan, makin kuat pula gangguan tu datang. Ada satu malam aku tengah baca surah Al-Baqarah, baru nak masuk ayat ke-16, tiba-tiba anak kecil aku tu menangis dengan amat kuat. Tunggu apa lagi, aku pun bangun dan berlari pergi ke bilik. Dan bila aku sampai kat bilik, aku jadi terpaku. Aku nampak anak aku sedang berdiri
dalam keadaan senyap. Tapi tangan dia sedang menggaru dinding sampai kuku dia ni berdarah. Anak aku tak menangis dah waktu tu. Dan aku terkejut dan aku terus pergi ke anak aku. Aku pegang bahu dia. Aku panggil anak aku. Aku tepuk bahu dia sambil aku pusingkan dia. Bila dia berhadapan dengan aku, dia terus bersuara, "Berhenti baca. Dia tak suka." Hei. Suara dia bukan suara budak-budak. Anak aku baru 5 tahun weh. Cakap pun tak terus. Tapi apa yang dia tuturkan tadi, perkataan yang keluar pada mulut dia tadi, memang sebiji-sebiji. Dan bukan suara dia. Suara tu garau. Suara seorang lelaki lah. Senang cerita kan. Suara seorang lelaki garau dengan penuh rasa amarah. Relax lah, aku tak maulah seram sangat. Hampa tak apalah, hampa tengok aku buat cerita ni seorang-seorang. Okey, cut. Kita sambung balik. Okey, bila dah anak aku berkata macam tu kat aku, memang takut lah. Memang perasaan takut, seram, semua tu dah ada lah. Dengan tahap keimanan yang aku ada tu, aku cuba kontrol lagi semua rasa takut tu. Jadi aku azan kuat-kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selepas habis azan tu, aku sambung pula baca ayat-ayat apa yang aku ingat, terutamanya ayat kursi lah. Dan tak berapa lama selepas tu, anak aku rebah dan pingsan. Aku pegang anak aku dan aku tepuk pipi dia sikit, sampailah dia tersedak dan dia terus menangis, macam baru sedang daripada mimpi buruk. Macam tu lah. Bila dah jadi macam ni geng, aku anggap ini bukan lagi gangguan yang biasa-biasa, sebab dia naik dah tingkat yang ke tahap yang lain pula ni. Dah jadi lagi kerah dah ni. Jadi aku teruskan berikhtiar dan aku cuba dapatkan seorang ustaz yang cukup arif dalam perawatan secara Islam ni. Tapi hampa tahulah, zaman sekarang ni bukan senang nak dapat pengamal perubatan Islam yang betul-betul. Bukan aku menafikan, tapi benda ni orang cakap kadang-kadang duit semata-mata, kadang-kadang tu nak populariti semata-mata. Seumpamanya banyak yang suka menipu daripada suka nak menolong orang. Tapi yang kata apa, berkat atau usaha ni, Allah tu dia dengar rintihan umat dia. Jadi Allah hadirkan seorang ustaz dan aku namakan dia sebagai Ustaz Rahim. Penampilannya agak tenang, tak banyak bercakap, tapi mata dia tajam. Bila dia memandang tu, kau rasa gerun. Memang ada orang yang macam tu. Dia seumpama macam boleh nampak sesuatu di dalam rumah aku daripada pandangan mata dia tu. Dan ketika malam itu, ustaz tu datang ke rumah. Baru dia nak masuk ke dalam rumah, nak melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah tu, dia terberhenti. Dan dia terus kata, "Rumah ni berat. Ada benda yang dihantar dan dia tak nak keluar daripada rumah ini." Sambil matanya memandang sekeliling dalam rumah tu. Selepas beberapa minit, dia berkelakuan begitu. Dia melangkah kaki dan masuk ke dalam bahagian ruang tamu rumah aku. Dia duduk kat tengah-tengah ruang tamu dan dia mulakan rawatan dengan bacaan ruqyah. Tiba-tiba lampu-lampu dalam rumah tu yang tadinya elok terpasang berkelip-kelip, terpadam muka. Suami aku, dia duduk dekat hujung sofa tau. Dia ada malam tu, tapi dia duduk kat hujung sofa. Dia tak duduk dengan aku. Tiba-tiba aku perasan yang suami aku ni, dia macam menggigil. Dia jadi tak senang duduk. Mata dia yang sebelum ni sepet macam aku, tiba-tiba terbeliak. Tapi tak, dia jadi macam tu, tak senang duduk, terbeliak. Nampak terbeliak. Aku rasa aku dah cukup terbeliak ni. Tiba-tiba dia bangun, dia berdiri, dia menjerit, "Wah!" Sambil memandang ustaz tu, Ustaz Rahim tu. Dia berkata,
dengan nada yang garau, marah. "Weh Ustaz, kau buat apa dengan bini aku? Kau tak akan dapat dia." Ustaz Rahim teruskan bacaan dengan sekuat-kuatnya. Aku yang melihat ni, apa yang mampu aku buat? Hanya menangis mata tu. Dan tak berapa lama selepas itu, aku nampak suami aku tiba-tiba jatuh pingsan. Ustaz Rahim masih teruskan bacaan ruqyah tadi. Dan selepas rawatan itu, Ustaz Rahim datang berjumpa aku dan dia bagi tahu satu benda dekat aku, yang mana benda ni aku takkan lupa sampai ke mati. Dia cakap macam ni, "Sihir ni bukan main-main, Nur. Orang yang hantar ni, dia berdendam. Dia guna khadam dan dia ikat sihir tu dengan darah. Dia tak nak kau mati, tapi dia nak kau hancur perlahan-lahan." Dan bila Ustaz Rahim cakap macam tu, aku sedar bahawa benda yang aku sedang usahakan ni bukan berakhir pada malam ini. Mungkin ini baru permulaan bagi aku untuk langkah yang seterusnya. Dalam istilah lain, aku anggap ini adalah perang. Perang untuk aku dan keluarga aku menentang seseorang yang pernah aku cintai dulu. Dalam hati aku berkata, "Zahir, kalau kau dengar, aku nak sangat kau tahu, aku mungkin pernah jadi milik kau dulu. Tapi sekarang, aku bukan siapa-siapa untuk kau. Dan aku takkan biarkan anak aku, suami aku, hidup dalam dendam dan bayang-bayang kau. Aku akan lawan sampai akhir." Selepas pada malam tu, hari-hari yang aku lalui adalah semakin mencabar dan cukup membuatkan keimanan aku goyang. Aku jadi sakit tanpa sebab, dan anak aku menangis semacam dulu tanpa sebab. Keadaan rumah jadi macam terlampau suram, macam ada rumah yang walaupun ada orang tapi macam tak berpenghuni. Macam tu lah. Suami aku pula makin lama makin jauh. Dan anak aku malam nangis, siang jadi pendiam. Dia sengak, macam dia tahu dalam rumah tu ada sesuatu yang bukan milik keluarga kami. Rawatan demi rawatan telah pun aku jalani. Ustaz Rahim tak pernah jemu untuk membantu kami sekeluarga. Dan aku pula tak putus berdoa dan tak berhenti menunaikan apa yang wajib serta mengamalkan zikir-zikir pendinding dan apa yang diajarkan oleh Ustaz Rahim. Tapi gangguan tu tak pernah putus, malah menjadi semakin kuat. Suami aku bukannya dia bukan setiap keadaan dia berkelakuan dingin ataupun ganas terhadap aku. Cuma ada certain masa saja. Sampailah satu ketika dia pernah datang ke aku membawa pisau. Berjalan masuk membawa pisau, jalan macam orang yang akal kosong. Mungkin dia tak fikir apa time tu. Dan dia jalan-jalan kat aku, dia angkat pisau tu, dia nak tikam aku. Aku pun bacalah apa-apa ayat yang aku tahu masa tu. Dan aku bangun pi dekat dia, memberanikan diri bangun pi dekat dia. Dan aku sepak dia sekali. Dia terlepas pisau tu dan dia macam sedang. Dia pun terkejut dan dia pun minta maaf. Dia kata, apa yang terjadi? Aku pun katalah balik, awak tu apa yang terjadi pada awak? Dia kata dia dengar macam ada orang suruh ambil pisau tikam awak. Dia nak awak mati. Dan pada ketika itu aku dah tahu benda ni takkan habis selagi satu perkara ni tak berlaku, iaitu perbuatan Zahir mesti dihentikan. Dan entah macam mana, pada satu malam tu aku mendapat mimpi. Tapi mimpi tu lain macam sangat. Aku seolah-olah
berada dalam realiti sebenar, dan mimpi itu macam terlalu nyata. Pada ketika itu aku berada di satu tempat yang di sebuah padang pasir kosong dan sunyi. Dan di hadapan aku ketika itu berdirilah Zahir. Tapi wajah dia tak sama macam mula-mula kami berkenalan dulu. Mata dia merah, lidah dia gelu, tapi aku faham setiap apa yang dia sedang fikirkan. Aku tak mampu dapatkan kau, Nur. Jadi aku hancurkan kau. Aku pandang dia tanpa sedikit pun rasa marah. Aku tak benci, cuma perasaan yang kosong. Dan aku berkata, Zahir, aku maafkan engkau. Dia terdiam. Wajah dia goyah. Aku nampak tangan dia mula terbakar, dan bayang dia mula hilang dan lenyap secara perlahan-lahan. Dan bila aku tersedak, mata aku ni berlinang air mata. Mungkin aku rasa aku lepas menangis kot. Dan sampailah ke waktu subuh, aku tak dapat tidur. Dan kalau korang nak tahu, esoknya, Alhamdulillah, dengan kuasa Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, semua keadaan tu totally berubah menjadi seperti sedia kala. Apa yang aku perasan masa aku sembahyang subuh pagi tu, aku rasa satu pelukan daripada belakang yang terlalu aku dambakan sebelum ni. Pelukan seorang suami. Aku rindukan suami aku. Kami berpelukan. Suami aku ni menangis tersok-sok. Dia pun cakap dia rindu kat aku. Dan pertama kali ni dia bersuara. Dia ceritalah segala-galanya. Dia kata malam tadi dia mimpi dia jatuh dalam satu lubang yang terlalu hitam. Lubang tu gelap, tak nampak apa-apa. Dan dalam keadaan gelap tu, dia ternampak sepasang tangan datang untuk sambut dia. Bila dia pandang tangan tu, bila suami dia cakap, bila dia pandang tangan tu, dia nampak cincin. Cincin kahwin yang dia bagi kat dekat isteri dia. Dan dia yakin itu isteri dia. Dan dia sambut tangan tu. Dan kami berpelukan, melepaskan dendam, rindu dendam yang terlalu lama sangat. Kami masing-masing meminta maaf antara satu sama lain dan berjanji untuk lebih untuk kuatkan keimanan dalam beragama. Kan? Sorry kalau aku beremosi seketika sebentar tadi. Cerita tentang bab suami isteri ni, kita berkahwin. Kita orang yang berkahwin. Kalau orang yang berkahwin ni dia tersentuh lah sikit. Contohnya aku lah. Okey, tak apa. Kita teruskan cerita. Sikit je nak habis. Okey, pada dah selesai semua tu, Ustaz Rahim pun ada datang ke rumah. Dia cakap dia ada nak buat sikit untuk rawatan yang terakhir lah dari dia. Tapi untuk kami, untuk aku dan suami, kami kena buatkan benda-benda yang wajib dulu. Kukuhkan yang benda yang wajib tu. Dan pada hari tu juga Ustaz Rahim dia kata pada apa yang dia rasa kami ni dah pulih lah sepenuhnya dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ni tak ada apa-apa, cuma dia ni membantu saja. Dan bila dah Ustaz Rahim cakap macam tu, aku dan suami terus sujud syukur. Dan kami merasa amat gembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin dia, kami kembali menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa. Aku tahu semua yang terjadi ni bukan sebab aku kuat, tapi sebab aku tak pernah berhenti berdoa, memohon kepada Tuhan. Dan aku buat satu perkara yang semestinya payah sebagai kita seorang manusia ni untuk lakukan. Hang tahu siapa buat kan? Tapi perkataan tu nak keluar pada mulut hang, aku maafkan kau. Bukan sesuatu yang mudah, geng. Tapi Nur berjaya
mengungkapkan perkataan maaf tu. Walaupun dia tahu Zahir tu dah buat dekat dia, tapi perkataan maaf tu telah memecahkan segala-galanya, terutama sihir yang dia kena tu. Sedangkan Nabi ampunkan umat dia. Ni pula kita sebagai manusia, sejahat-jahat manusia, itulah kalah dia dengan kemaafan. Okey geng, itulah cerita berkisar tentang rumah tangga dan juga gangguan daripada pihak ketiga. Jadi kita berehat sebentar dan kita jumpa lagi selepas ini. Stay tune guys, tunggu. Okey geng, itu dia cerita yang telah berjaya aku kongsikan untuk hampa semua. Maksudnya sampai kat sini dahulu. Kepada hampa yang belum subscribe, silalah tekan butang subscribe, like, komen dan share, dan hit bell notification untuk sebarang maklumat dan info daripada Andy Izaki Channel. Terus support video-video aku, dan aku sedar yang mana yang kurang tu adalah daripada aku dan yang terbaik itu adalah daripada Allah Ta'ala. Selalu aku katakan, jagalah kesihatan, sebab kesihatan yang baik insyaAllah akan menjaminkan kehidupan kita yang lebih baik di masa akan datang, insyaAllah. Dan aku doakan semoga kita semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan yang baik-baik untuk hampa, untuk aku, dunia dan akhirat, insyaAllah. Amin. Okay guys, semoga kita berjumpa lagi di next episode, di next cerita seram seriau yang seterusnya. Dan jangan lupa tagline aku, kod-kod dia.